Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kerana menonton video pada kali ini. Dan kali ini kita bersama segmen Q&A Game Week yang ke-10. Jadi sebelum tu saya mohon maaf kepada sahabat-sahabat kalau sound atau suara saya kurang memberansangkan pada hari ini kerana saya diuji Allah Ta'ala dengan kesakitan. Ada demam sikit ni hari yang kedua. Jadi saya harap tidak mengganggu sangat penontonan video sahabat-sahabat untuk Game Week ni. Jadi tanpa membuang masa, kita pergi kepada soalan yang pertama. João Pedro jual okey ke Min? Ini soalan famous Game Week ni sahabat ni. Ramai dah tahu, ramai yang dah tak tahan dengan João Pedro. Jadi saya beri dua pandangan. Di sini saya ingin berkongsi pandangan, tidak ada niat untuk memberi jawapan supaya sahabat-sahabat ikut. Jadi ada dua pandangan. Jadi pandangan pertama, kebanyakan content creator dan pengkaji FPL mereka telah pun mengorak langkah membuat perpindahan awal walaupun pertengahan minggu ni ada Carabao Cup. Mereka nak kejarkan kenaikan harga 0.1 Mateta yang dijangka naik harga. Jadi mereka menjual João Pedro dan membawa masuk Mateta sahabat. Itu pergerakan move yang dibuat oleh content creator dan pengkaji FPL Game Week ni. Tapi itu pandangan si content creator lah. Untuk pandangan saya sedang berfikir-fikir lagi. Kerana apa sahabat? Kalau ramai jual João Pedro Game Week ni, jadi saya akan dapat satu pemain pembeza pada Game Week yang ke-11 menentang Wolverhampton yang bermain di Stamford Bridge. Jadi saya berharap Game Week ni si João Pedro mula membuat rembatan ke arah gol. Dah 5 ke 6 Game Week dia tak membuat rembatan ke arah gol. Jadi kalau tak rembat, macam mana nak dapat gol? Jadi itu sebab kebanyakan di luar sana sudah menjual João Pedro. Mungkin dah tak tahan sangat jual. Jadi macam pasukan saya, mungkin saya akan simpan sahabat João Pedro, simpan dulu. Kalau sahabat di luar sana Allahu Rabbi katakan dah menyampah sangat, cuba guna pemain bench. Saya yakin sahabat-sahabat ada bench yang agak baik kerana tak double up Salah dan Haaland. Jadi banyak lebihan. Jadi squad depth sahabat-sahabat mungkin berkualiti lah. Sahabat bench kan João Pedro kalau tak yakin sangat. Jadi mainkan pemain pertahanan. Macam itu pandangan kedua lah, pandangan saya. Jadi ada dua pandangan terpulang kepada sahabat. Soalan seterusnya, bang, saya jual Van der Ven, beli Reece James, nyesal. Perlu beli Van der Ven balik tak? Jangan sahabat. Jangan buat macam itulah. Macam mana saya nak cakap? Sahabat dah jual di game lepas, tengok dia perform, sahabat nak rugikan free transfer. Bagi saya itu pergerakan yang merugikan free transfer sahabat. Jadi bagi saya Van der Ven, pandangan saya terhadap Van der Ven, siapa yang ada kekal, maksudnya sebelum gunakan free transfer sahabat memang dah ada Van der Ven dalam pasukan kekal. Siapa yang belum ada jangan beli. Kerana apa sahabat? Baik, saya bacakan stats Van der Ven. Baik, Spurs Van der Ven. Saya bacakan kepada sahabat-sahabat stats Van der Ven. Bermula game week yang kelima, game week yang keempat dia dapat 14 poin. 14 poin. Itu dia jaringkan satu gol menentang West Ham away, game week yang keempat. Baik, game week yang kelima, game week yang kelima 1 poin, game week yang keenam 2 poin, game week yang ketujuh 2 poin, game week yang ke-8 0 poin. Jadi 4 game week dia tak perform. Tiba-tiba game week yang ke-9 terus 23 poin. Jadi dalam FPL ni dipanggil variasi sahabat. Variasi, jadi tidak konsisten. Asset FPL better kita cari yang lebih konsisten. Pandangan saya jangan beli balik sahabat. Itu pandangan saya. Soalan seterusnya, kenapa Gabriel tak dapat assist? Baik sahabat, ini selepas sahaja jaringan yang jaringan si Trossard ni. Tak silap saya Trossard ni, saya pun tak pasti. Baik, selepas saja jaringan Trossard, ramai yang dah tengok poin si Gabriel, tapi tengok TBC to be confirmed, orang yang assist. Ini kerana selepas review Opta ni dia ada ejen lah di sekeliling stadium setiap lawanan. Dia mengatakan hantaran Declan Rice yang mana memang menuju ke arah Gabriel
Dia hantaran tu menuju ke arah Gabriel. Cuma di hadapan Gabriel ada si Sar. Jadi Gabriel macam ada tolak sikit. Bola tu terkena bahu ke dada saya tak pasti. Terkena bahu dan bola tu reflect terus ke arah penjaring. Jadi untuk musim ni, sekiranya berlaku situasi dalam tu, orang yang membuat hantaran mendapat assist. Jadi bagi saya, pemilik Declan Rice sangat-sangat bertuah lah sahabat ni. Kerana bola reflect tersebut disudahkan oleh Leandro Trossard. Jadi itu sebabnya Gabriel tidak mendapat assist. Tapi syukurlah sahabat, dia dah dapat 3 bonus point tanpa menjaringkan gol. Jadi dia memang perform lah. Saya tengok game week tersebut. Jadi itu pandangan saya. Soalan seterusnya, beli Welbeck okey tak tuan? Baik sahabat, jika sahabat berani menanggung risiko si Hustler ni, kenapa saya katakan risiko Hustler? Sebab Hustler ni dalam press conference dia pandai macam mana mengalih perhatian. Sebagai contoh, si Welbeck dah banyak kali Welbeck cedera, tapi dia nak kata ditipu pun tak boleh sahabat ni. Sebab si Allah Rabbi, wartawan FPL lah, wartawan EPL, dia pun tak tanya pasal si Welbeck. Sebab si Hustler ni pandai sorokkan kecederaan ni. Dia lebih kurang macam pengurus Bournemouth lah, si Ariola. Jadi kalau injured, sahabat takkan tahulah. Sahabat pun tahu umur Welbeck ni dah agak senja. Jadi mungkin kecederaan tu akan lebih kerap. Jadi kalau sahabat berani mengambil risiko, sahabat beli. Ini bergantung kepada pengurusan sahabat. Sama ada sahabat pengurus fantasi yang lebih agresif ataupun lebih banyak bersabar dengan aset sahabat. Kalau lebih agresif, saya cadang boleh beli sahabat. Kerana apa? Saya bacakan stats si Welbeck agak baik. Brighton Welbeck sejak game week yang ke-6 dia masuk sebagai super sub menentang Chelsea away, dia menjaringkan 2 gol. Menentang Wolves away dia blank. Menentang Newcastle home menjaringkan 2 gol. Ini pasukan kegemaran si Allah Rabbi, Brighton lah, Newcastle musuh kegemaran. Jadi dia jaringkan 2 gol. Dan menentang MU dia jaringkan 1 gol. Dan dia juga penggalas tugasan free kick terus, free kick direct free kick. Jadi dia dapat 1 gol, 6 poin. Jadi saya bacakan poin sejak game week yang ke-6. Game week yang ke-6 11 poin, game week yang ke-7 1 poin, game week yang ke-8 13 poin, game week yang ke-9 6 poin. Jadi minit permainan sejak game week yang ke-7 dia jadi kesebelasan utama, game week yang ke-7 90 minit, game week yang ke-8 89 minit, dan game week yang ke-9 bermain 90 minit lagi. Jadi pandangan saya, kalau sahabat tidak takut dia cedera, boleh beli sahabat. Sahabat yang bertanya soalan seterusnya, Sar ke Mateta? Baik sahabat, kita dalam FPL lebih baik ambil penggalas tugasan penalti lah. Sebab penalti ni dia ikut-ikut tuah lah. Mana tahu bertuah dapat penalti. Jadi saya cadang bawa masuk Sar dahulu. Itu pandangan saya. Soalan seterusnya, jual Votomande, beli Mateta ke Kemin? Baru soalan Mateta. Jadi masalah sekarang sahabat nak jual Walter Made, dia main penyerang utama si Newcastle, dan game week ni menentang pasukan West Ham yang masih tidak konsisten. Jadi cadangan saya, jangan sahabat, jangan jual Walter Made untuk beli Mateta. Kalau nak beli Mateta juga, cuba cari route lain, laluan lain. Kekalkan Walter Made. Soalan seterusnya, tuan okey tak beli Thiago? Baik, kebanyakan follower sedang mengejar poin yang lepas jadi kita kena lihat game week yang ke depan sebelum membeli aset. Jadi Thiago game week ni bakal menentang Palace. Dalam Palace menentang away pula sahabat. Walaupun dia penggalas tugasan penalti, kalau sahabat tidak mengharapkan return game week ni, boleh. Sebagai contoh, mungkin sahabat nak bawa masuk Saka, sahabat jual Gyökeres, sahabat beli Thiago, dan jual Rangers, beli Saka. Itu tak apa sahabat, sebab sahabat nakkan si Saka tu. Jadi untuk placeholder penyerang, sahabat masukkan penalty taker. Baik, kalau macam tu boleh. Kalau sahabat hanya nak beli Thiago, nak dapatkan return,
agak berisiko sahabat. Walaupun sahabat boleh kata penalti ni tuah-tuah. Kalau tuah baik, dapat penalti. Tapi itulah menentang Brentford sahabat. Menentang Brentford pula. Menentang Palace ni. Palace adalah antara pertahanan terbaik Liga setakat ni. Top 5 Top 5 Liga. Jadi pandangan saya bergantung kepada hajat sahabat-sahabat. Kalau saya bagi contoh tadi, sahabat nak beli si Saka dan juga Thiago combo, itu saya setujulah sahabat. Tapi kalau semata-mata nak bawa masuk Thiago game week ni, sebab tengok dia return dah 2 game week return, beli pulangan mata serang, memulangkan mata serangan, sahabat nak beli dia sebab mengharapkan game week ni, itu cadangan saya jangan. Itu bergantung kepada pengurusan sahabat. Jadi itu saja soalan daripada follower rakan FPL. Saya harap segala permasalahan dan persoalan sahabat-sahabat kita ini dapat membantu sahabat-sahabat di luar sana untuk membuat keputusan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Jumpa lagi. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.